sebenarnya kita pun tertanya-tanya juga apa waktu pilihan Raya Negeri Sembilan ni tiba-tiba PM umum nak buat sidang khas pasal RCA tabung haji. Sedangkan benda tu dah dilaksanakan. Bukan kita tak setuju, tapi kenapa timbul waktu pilihan raya Negeri Sembilan? Tak ada presiden lagi, PM bah dah oleh pilihan raya. Tapi ini panjang lagi, Sak. Maknanya adakah akan ada sidang lagi ataupun bagaimana penyelesaian? Itu atas sidang akan dibahas ataupun tidak bergantung kepada speaker macam saya sebut tadi, dan bergantung kepada Perdana Menteri lah, kerana dia ada kuasa untuk mohon sesuatu sidang tu diadakan ataupun tidak diadakan. Kalau daripada saya tak spesifik tunggu sidang parlimen nak buat tindakan-tindakan tu. Terbit saja laporan RCI tu, waktu tu kajak kena tindak dah. Kena ambil tindakan pada siapa yang terlibat kan. Dan memang pun dilaporkan sebahagian besar daripada syur RCI itu telah pun dilaksanakan, telah pun dibaiki. Jadi sebenarnya kita pun tertanya-tanya juga apa waktu pilihan Raya Negeri Sembilan ni tiba-tiba PM umum nak buat sidang khas pasal RCI tabung haji. Sedangkan benda tu dah dilaksanakan. Bukan kita tak setuju, tapi kenapa timbul waktu pilihan raya Negeri Sembilan? Tak ada presiden lagi, PM bah dah oleh pilihan raya. Mana show-show yang telah dibuat dalam laporan RCI itu telah diambil tindakan. Sebahagian besarnya dilaporkan kepada kita telah pun dilaksanakan untuk ditambah baik. Tidak ada isu besar sangat lah sebenarnya. Isu ada, tapi dia telah diambil perjalanan untuk ditambah baik. Macam model salah mulut nak jawab belaka tu. Yang sepatutnya dia buat sidang ni ialah isu kita ni kena scam dengan syarikat e-Fisher daripada Indonesia, kumpulan wang amanah persaraan pencen kuat tu 600 juta tu. Hak tu tak selesai lagi. Dan kita pun tak tahu jawapan lagu mana. Dan duit tu duit untuk orang yang bersara. Adakah akan ada agenda mesyuarat? Tak tahu. Kita desak dia dibincang dalam agenda-agenda. Isu korporat mafia yang dibangkitkan sebelum ni. Isu besar lah yang melibatkan negara kita kehilangan kerugian berbilion berjuta-juta ringgit. Patutnya isu itulah. Jadi dia sebut sakau-sakau tu. Tu kerja SPRM polis lah nak gigak tu. Tapi nak selesai masalah pokok tu, itulah yang kena buat sidang khas patutnya. Bahkan isu hak dia bawa sendiri dulu pun tak selesai. Skopian apa sepatutnya. Jadi tergeleng kaget tu kan. Jadi kita tak sih lah dia guna sidang parlimen ni untuk modal politik saja. Sebenarnya modal politik ni biar atas petas sekarang politik sudah siapa nak rakyat kalau parlimen ni tempat buat undang-undang, tempat buat dasar. Bukan parlimen, bukan petas politik. Waktu bagi gitu tu dia serah kau cepelah ialah tak ada kat dia kelas Perdana Menteri. Tapi dia Ilham pun kata cepelah messenger dia tak hafal kan. Nanti dia kena buat kajian. Mahukan berita terkini terus ke telefon anda? Muat turun aplikasi Harakah Daily hari ini. Dapatkan akses pantas kepada berita terkini, politik semasa dan artikel eksklusif. Ada fungsi notifikasi waktu solat, penunjuk arah kiblat dan notifikasi berita. Semua dalam satu aplikasi. Percuma, mudah digunakan dan padat dengan info bermanfaat. Muat turun sekarang di Google Play dan App Store.